Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Jemicar. Okey gang, so cek seram kali ni mengenai kisah ada seorang lelaki yang mencuri motosikal. So, kalau korang nak tahu apa yang akan berlaku dekat dia ni, korang kena tengok video ni sampai habis. So, sebelum kita start video ni, aku nak tanya soalan matematik macam biasa. Soalan dia berbunyi macam ni. 40 tambah 30 bahagi 2 jadi berapa? So, korang kena jawab dekat komen dengan jawapan yang betul. Kalau korang jawab dengan betul, aku nak bagi hadiah special punya dekat korang. Kalau korang jawab salah, tiada hadiah untuk korang, okey? So, aku tak nak cakap banyak, mari kita mula baca chat seram tu sama-sama. Let's go. Okey gang, so kita dah berada dekat dalam chat seram ni. Kimi, jangan tidur lewat. Awak ni selalu suka tidur lewat. Hihi. Iya Hana sayang. Oh, maknanya Kimi ni dia tengah chat dengan girlfriend dia. Nanti dah sampai rumah, saya terus tidur. Sekarang ni, awak dekat mana? Awak cakap hari ni tak keluar pergi mana-mana. Kawan saya ni tiba-tiba ajak saya keluar. Tipu. Baik awak jujur. Sekarang ni awak ada dekat mana? Saya ada dekat rumah kawan. Kalau awak tak nak jujur, jangan chat saya lagi lepas ni. Saya ni girlfriend awak. Jangan sibuk-sibuk nak rahsiakan dari saya. So, girlfriend dia marah weh. Okey. Saya jujur dengan awak. Apa? So, bila girlfriend dia marah, baru dia nak jujur. Saya ada dekat Jambatan Sultan Iskandar. Awak buat apa kat situ? Kat situ kan jauh. Kerja. Okey, so Kimi ada hantar gambar motor warna putih. Motor siapa tu? Tu bukan motor awak. Ya, memang bukan motor saya. Saya boleh jujur dengan awak. Tapi awak jangan bagi tahu dekat siapa-siapa. Jangan bagi tahu. Okay, so Kimi dibagi warning jangan bagi tahu dekat siapa-siapa. Ya, apa? Sebenarnya saya baru habis mencuri. Kimi, maaf, saya terpaksa jadi pencuri. Sebenarnya saya pun tak nak buat benda ni. Tapi saya perlukan duit untuk beli makanan dan barang-barang lain. Awak boleh je cari kerja lain. Cari kerja yang halal. Jadi selama ni awak belanja saya macam-macam guna duit dari hasil mencuri. Oh damn. Tak. Saya tak mencuri setiap hari. Saya mencuri bila ada orang ajak je. Siapa? Siapa yang ngajak awak? Kawan saya. Awak tahu tak? Mencuri tu benda yang tak elok. Orang lain rugi, diri sendiri pun rugi. Jangan-jangan awak pernah pukul orang. Tak. Tadi saya cuma tolak dia sikit je. Lepas tu terus ambil motor.
Dah lah tu, jangan marah-marah. Saya nak balik dulu ni. Bye sayang. Pada keesokan malam. Okey, pada esok malam pula. Kimi, awak ada dekat mana? Ada apa sayang? Saya ada kat rumah. Dah tengok berita belum? Berita apa? Ditemui seorang jasad perempuan berambut peran di dekat Jabatan Sultan Iskandar. Diduga mangsa rompakan. Jabatan Sultan Iskandar? Jangan-jangan tu korban yang awak mencuri semalam? Apa semua ni? Awak cakap awak cuma tolak dia sikit je. Tak mungkin. Bukan saya yang buat. Saya yakin. Saya cuma tolak dia sikit je. Tak mungkin sampai meninggal. Waktu sama, tempat pun sama. Tu dah confirm awak yang buat. Apa semua ni? Dengar dulu Hana. Saya tak bunuh orang. Kejap. Motor tu hidup sendiri. Motor apa? Hana, motor ni apa? Kenapa? Tu motor yang awak curi ke? Ya. Tiba-tiba hidup sendiri dan ada banyak darah. Merah-merah tu darah ke? Kimi, kejap. Ni mesti perasaan saya je kot. Perasaan apa benda? Ni realiti. Aduh Ana. Saya dengar ada suara dekat bilik saya. Padahal saya seorang-seorang je dekat rumah. Suara apa? Tak tahu. Okey, Kimi ada hantar video. Apa benda tu macam korang nampak tak? Dia lompat dari atas tu. Apa benda tu Kimi? Lari cepat. Iya. Saya tengah lari ni. Benda tu dia seorang perempuan yang berambut panjang. Tak salah lagi. Dia perempuan semalam yang saya curi motor. Macam mana dia boleh meninggal? Awak cakap awak cuma ambil motor dia. Saya sendiri tak tahu. Kimi cakap dia cuma tolak aja. Tapi kenapa sampai meninggal? Sekarang ni saya on the way rumah Abang Zack. Zack? Siapa? Siapa Zack? Dia yang ajak saya buat benda ni. Oh, rupa-rupanya Zack yang nak ajak Kimi ni. Semua ni sebab dia. Kalau dia tak ajak saya, mungkin saya tak akan jadi pencuri. Sepatutnya awak boleh tolak. Jangan jadi manusia bor. Banyak lagi kerja yang halal. Tapi awak pilih juga kerja yang haram. Betul. Maafkan saya. Sekarang ni dah jadi macam ni. Nak buat apa? Nasi dah jadi bubur.
Saya dah sampai kat rumah Abang Zack. Cepat tanggungjawab. So, girlfriend dia suruh tanggungjawab. Astaghfirullahalazim Abang Zack. Okay, dia hantar gambar. Kenapa dengan dia? Saya tak tahu. Kulit muka dia dah tak ada. Ya Allah. Kimi, cepat pergi minta tolong. Kejap. Saya tak tahu apa yang dah jadi sekarang ni. Ada surat. Okey, Kimi ada gambar. Ada surat. Apa benda merah-merah tu? Dekat surat tu ada darah. Ada percikan darah. Jangan-jangan tu surat dari Zack. Patut tak saya buka? Suka hati awak lah. Saya buka lah. Mana tahu ada isi penting. Ya, buka lah. Baca. Okay, girlfriend dia suruh baca surat tu. Okay. Ambil motorku tapi jangan ambil nyawaku. Aku hanya pulang kerja saat itu. Tapi kenapa kamu mengambil motor dan nyawaku? Aku akan memaksa arwahmu keluar dari tubuhmu. Ini surat ugut. Kimi, tu surat dari arwah perempuan tu. Awak dah dalam bahaya. Kimi dah dalam bahaya. Aduh, macam mana ni? Kenapa boleh jadi macam ni? Ni kifarah awak. Mencuri tu perbuatan yang hina. Aku salah. Sepatutnya semalam saya dah tinggalkan awak. Kenapa saya masih nak awak sedangkan saya dah tahu awak seorang pencuri. So, girlfriend dia menyesal kenapa tak tinggalkan Kimi ni awal-awal. Kenapa awak cakap macam tu? Jangan tinggal saya. Saya tak ada siapa-siapa selain awak. Aduh. Hana, tolong. Rupa-rupanya dia ada dekat sini. Siapa? Siapa ada kat situ? Dia tengah pandang saya. Astaghfirullahalazim. Kimi. Tolong Hana. Saya tak nak mati. Saya tak boleh nak tolong awak. Hana. Tolong. Oh my god, gang. So, it's crazy. So, Kimi dah dapat kifarah dia. Dan di mana arwah perempuan tu tidak tenang. So, dia kacau Kimi ni. Sebab Kimi dah mencuri. Satu mencuri, satu lagi dia dah ambil nyawa korban tu.